Bila Nabi sebut beberapa nama, orang ni kalau jumpa di kelambu Kaabah gantung, pancung. Salah seorang daripadanya Ikrimah, anak Abu Jahal. Waktu dia muda ni gedabai oleh Ikrimah. Bila dia dengar nama dia disebut salah satu daripada wanted, orang yang dikendaki untuk dipancung, dia lari. Dia lari mana? Pergi ke laut, tepi laut. Nak pergi lari dah. Nak lari, nak pergi ke Habasyah, Ethiopia. Masa tu banyak orang hijrah ke Habasyah. Dia duduk atas laut, mari angin, gelombang, berbong-gerbang, habis orang takut kecupuk belakang. Maka orang duduk atas laut tu bercakap, hari ni tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah, minta dengan Allah selamat. Ikrimah lari daripada Allah. Ikrimah lari daripada Allah, tak mau masuk Islam, takut kena bunuh. Naik atas bot, atas kapal bahtera. Puan-puan kapal kata, hari ni tak ada siapa yang menyelamatkan kita kecuali Allah. Dia pun mikir dalam hati dia, wallahi, dengar ni kata Ikrimah, wala in kana la yanfa'u fil bahri ghairuhu, kalau waktu dalam laut ni kita susah ni, tak ada siapa yang boleh menyelamatkan kita kecuali Allah, fa innahu la yanfa'u fil bahri ghairuhu, di darat pun tak selamat juga kecuali Allah. Dia pun doa. Dia doa apa? Dia kata, di Allahumma laka alayya ahdun, ya Allah, aku berjanji denganmu, laut gelora ni aku mari, la in akhrajtani minhu, kalau muselamatkan aku balik ke darat, tak gelailah kapal ni, la azhabanna, aku akan pergi menghadap Muhammad, kita kata sallallahu alaihi wasallam, fa ad'anna yadi fi yadihi, aku akan merintih depan dia, aku akan tunduk pada dia, aku akan pergi salat dengan dia, fala ajidanna raufan rahiman wa fala ajidannahu raufan rahiman, aku akan dapati Muhammad ni seorang yang sangat baik, ke-19. Lepas dia tawassul, apa dia ni, dengan amalan dia nak masuk Islam ni, bertawassul dengan dia nak masuk Islam, nak pergi menghadap Nabi SAW, tak mau lawan dah. Ombak apa berhenti, weh, sudah dah lah. Kapal apa pusing balik ke lautan, selamat. Dia lari balik pergi ke Mekah. Orang pergi jumpa Nabi SAW, jumpa di Mekah atau Madinah, kita sebut sini, pergi menghadap Nabi SAW, mengaku dia ni masuk Islam. Wa hasuna Islam, Masya Allah. Tengok ni, setelah dia masuk Islam, apabila dia meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang benar, yang berhak, yang berkuasa kecuali Allah, ketika itu dia masuk Islam. Wa hasuna Islamhu, dan dia bertukar watak daripada musuh ketat, musuh tradisi berislam, daripada pok dia Abu Jahal lagi, dia telah menjadi yukhrijul hayya minal mayyit, keluarnya anak yang hidup hati dia daripada bapak yang mati hati. Allahu Akbar. Jadi Ikrimah ni kalau kita baca dalam sejarah Islam, dia telah menjadi batal min abtalil muslimin, salah seorang daripada mujahid, hero kepada Islam. Alhamdulillah. Jangan main. Jadi Nabi bila kita tengok Ikrimah mari, Nabi dapat wahyu dah. Nabi batalkanlah, cancel nak hancur tadi tu, sebab orang mari minta Ikrimah mari nak taubat masuk Islam. Nabi kata, marhaban bil muhajirir rak, selamat datang dengan pengembar orang muhajirin, pelari yang nak lari daripada mana? Nak lari daripada Allah, akhirnya kembali kepada Allah. Alhamdulillah.